Hello, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 大家好. Okey, so bersama saya Jiha Laoshi. Jadi hari ni kita nak belajar bab pertama, Laoshi Zaoan. Okey. So kita tengok. Okey, apa yang awak boleh dapat selepas awak belajar bab pertama ni? Okey, pertama, cara bertegur sapa dengan orang lain dalam bahasa Cina. Okay, dan cara memperkenalkan diri dalam bahasa Cina dan beberapa perkataan harian dalam bahasa Cina, serta awak akan belajar sedikit tentang Hanyu Pinyin. Okay. Jadi, apa dia hello dalam bahasa Cina? Kita sebut Ni Hao. Ni Hao. Okay, Ni Hao. Cuba sebut sekali lagi. Ni Hao. So kalau terjumpa Laoshi, kita boleh sebut Laoshi Ni Hao. Okay, sekali lagi. Laoshi Ni Hao. Okay, next. Good morning. Zao an. Zao an. Good afternoon. Wu an. Wu an. Good night. Wan an. Wan an. So, kita nak fusi, kita nak recall beberapa perkataan yang baru kita sebutkan tadi. Okay, kita ikut Laoshi sebut. Ni hao. Ni hao. Zao an. Zao an. Wu an. Wu an. Wan an. Wan an. Okay? Sudah ingat? Yang ni kena ingat ni. Okay, so kita boleh praktis setiap hari. Bila kita bertembung dengan Laoshi kat sekolah pun kita boleh guna perkataan ni. Ni hao. Zao an. Wu an. Okay. Selain daripada zao an, wu an dan juga wan an, kita ada juga sebutan lain. Contoh, kalau pagi, selamat pagi, kita boleh sebut zao shang hao. Zao shang hao. Okay. Ataupun kalau selamat tengah hari, wu an, kita boleh sebut zhong wu hao. Zhong wu hao. Ataupun selamat petang. Okay, selamat petang pun kita boleh sebut wu an ataupun xia wu hao. Xia wu hao. Okay, kalau malam kita boleh sebut wan an ataupun wan shang hao. Wan shang hao. Alright, so quiz time. Okay, so jom kita cuba uji kita punya ingatan tadi. Alright, so the first question. Diiga. Okay, if you look at to the picture, kita tengok gambar, apa jawapan dia? Ni hao. Hai. Ni hao. Yang kedua, diiga. Kita tengok gambar tu. Jawapannya wan an. Wan an. Selamat malam. Next, kita tengok, oh, good afternoon. What's the answer? Wu an. Wu an. And last one, Zui hui ge, good morning. Jawapan dia zao an. Zao an. Okay, good job. So, kita nak lian-lian. Kita tengok gambar yang pertama. Jawapan dia ni hao. Ni hao. Okay, good morning. Apa tadi good morning? Zao an. Zao an. Okay, kita tengok jam pukul 12 tengah hari. Apa tadi? Wu an. Wu an.
Dan selamat malam, ada bulan, okay, ada langit yang gelap. So kita guna wan an. Wan an. Alright. So next kita tengok. Kalau kita nak cakap terima kasih, kita sebut xie xie. Xie xie. Kalau sama-sama, 不用客气. 不用客气. Okay, kita ikut Lao Shi sebut sekali lagi. Xie xie. 不用客气. Ataupun kita nak minta maaf, kita ada buat salah, kita sebut 对不起. 对不起. Okay, kalau it's okay, tak apa, kita sebut 没关系. 没关系. Okay. Alright. Next, kita tengok. Kita nak bertegur siapa? Contoh. Awak apa khabar? Kita sebut ni hao ma. Ni hao ma. Lepas tu nak kata saya khabar baik. 我很好. 我很好. Ni ne? Kamu pula? Ni ne? Lepas tu kita nak kata saya pun okey, saya pun khabar baik. Kita sebut 我也很好. 我也很好. 谢谢. Thank you. Alright, kita ikut Lao Shi baca sekali lagi. Ni hao ma. 我很好. Ni ne? 我也很好. 谢谢. Alright. So, kerja sekolah teacher nak you practice. Cuba hafal dan practice bersama kawan-kawan ke ataupun ahli keluarga. Okay, bila you practice, lama-lama mulut you akan biasa untuk sebut perkataan dalam bahasa Cina. Easy peasy. From zero to hero. Alright. So, 再见. Jumpa lagi. Kita jumpa lagi dalam next video.